Wallahi wabillahi watallahi, demi Allah kami ahli fatwa tak ada pun buka apa-apa buku Dajjal ataupun WHO waktu kami buat fatwa, tak ada. Yang kita buka Al-Quran, hadis, kitab-kitab para ulama. Yang tu yang kita tengok dan kita dengar nasihat daripada pakar perubatan. Kan, saya ada dengar satu hamba Allah, dia betul marah kat saya dengan mufti. Dia buat live, dia kata ini Dajjal, ini ejen Dajjal. Sekali dia kena stroke, tuan-tuan. Bila kena stroke, dia masuk hospital, yang jaga dia yang staff hospital jugalah. Kan? Masa tu dia tak kata ini Dajjal, tak ada. Dia terimalah. Mudah-mudahan dia sedarlah. Bukan kita seronok dia kena stroke tu, taklah. Tapi kadang-kadang manusia ni bila dah kena pada diri sendiri, barulah dia sedar dia telah tuduh orang. Kan? Banyak pertimbangan kita kena tengok. Pukul 9. Baik. Tak ada soalan? Ya. Ini menarik. Soalan dia, macam mana dengan kaedah nak ambil mudarat yang ringan sebab nak tolak mudarat yang berat. So dia pun hisap vape, dia tak ambil rokok. Persoalan, betul ke vape tu mudarat dia ringan? Setakat ni tak ada kajian. Setakat ni tak ada kajian yang konklusif bagi saya. Jadi bila tak ada kajian yang konklusif, sebab bila tanya kepada doktor-doktor, mereka kata sama je. Ada je orang yang guna vape, datang ke hospital sakit juga. Kan? Jadi tak ada kajian yang bukti yang konklusif. Bila kita nak kata kita nak timbang dua mudarat, satu ni mudarat berat, satu ni mudarat ringan, kena pasti betul-betul mudarat ni betul-betul ringan lah. Jangan sangka-sangka saja. Inilah peranan ahli-ahli ilmu lah. Sebab tu dalam bab orang kata apa, dalam bab saf ni saya pun faham lah kan. Dalam bab saf ni ada orang kata rapat lah, ada yang kata jarakkan sikit. Kita di Perlis ni kita rapatkan sejadah, kita tak nak bagi rapat fizikal lagi. Sebab apa? Sebab kita tak dapat lagi, orang kata apa, keadaan di mana selamat untuk rapatkan fizikal tu. Mungkin ada orang kata kat luar dah rapat dah Ustaz. Kat luar rapat tu depo yang rapat, sebenarnya kena jarak. Tapi kita nak bagi standard, kita kata kalau kat luar naik kereta pun bukanlah rapat sangat pun kan. Jadi kita nak bagi rapat juga, tapi nak bagi rapat tak bersentuh tu macam mana? Sebab tu kita kata rapatkan sejadah dulu. Kita tengok keadaan, tapi tengok kes makin tinggi ni kan. Hari ni berapa? Itu ada cadangan PKP lagi. Dia kata PKP lagi, pening lah kepala kita kan. PKP pula lagi. Sebab apa? Sebab ICU dah mula penuh. Mungkin ada yang kata macam, alah, COVID ni tak bahaya Ustaz. Tapi betul, kebanyakannya sihat. Saya pun kena juga, tapi sihat lah, Alhamdulillah. Tapi ada yang masuk ICU, bila masuk ICU ramai-ramai, kapasiti kita tak cukup. Jadi bila ramai masuk ICU, yang sakit jantung, yang kanser pun nak masuk juga. Jadi dia berebut. Siapa yang nak jaga orang dalam ICU tu? Staf-staf hospital yang hampa kutuk ejen Dajjal tu lah. Bukanlah tuan-tuan kan, geng-geng anti vaksin lah. Dia duk kata KKM ni ejen Dajjal lah, ejen WHO lah. Bila masuk hospital, orang ni lah nak jaga kita. Orang ni lah yang jaga, yang bagi ubat kan. Saya ada dengar satu hamba Allah, dia betul marah kat saya dengan mufti. Dia buat live, dia kata ini Dajjal, ini ejen Dajjal. Sekali dia kena stroke, tuan-tuan. Bila kena stroke, dia masuk hospital, yang jaga dia yang staff hospital jugalah kan. Masa tu dia tak kata ini Dajjal, tak ada. Dia terimalah. Mudah-mudahan dia sedarlah. Bukan kita seronok dia kena stroke tu, taklah. Tapi kadang-kadang manusia ni bila dah kena pada diri sendiri, barulah dia sedar dia telah tuduh orang kan. Banyak pertimbangan kita kena tengok ya. Saya nampak sebenarnya keresahan di muka ahli-ahli fatwa bila nak buat sesuatu
keputusan kerana kita melihat muka-muka tuan-tuan, terbayang yang pergi ke masjid kan, orang-orang veteran, macam mana dia orang ni kalau terkena. So kita, keputusan yang kita buat tu, bayang kan kalau tiba-tiba kita bagi fatwa, tiba-tiba minggu depan, 2 minggu jangkitan tak terkawal, kami nak jawab apa? Semua tu kita kena fikir. Yang kita ni tahu desak je lah kan, yang kita tahu desak je lah, tapi banyak pertimbangan kita kena fikir tentang ma'alat, kesan jaga masa panjang, banyak benda tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan kita doalah, mudah-mudahan kita boleh kembali rapatkan sah balik, kerana dulu memang kita perjuangkan, tak ada apa yang untungnya pun. Bila renggang ni tak untung apa pun, cuma kita memikirkan tentang keselamatan diri masing-masing, anak-anak kita, tok-tok kita, tok wan kita kan, pakcik-pakcik kita, abang-abang kita yang mungkin berisiko, ataupun mungkin masjid ditutup disebabkan oleh kerana jangkitan yang tidak terkawal. Kita bimbang yang tu lah. Tapi kalau tanya pendapat saya, wallahi wabillahi watallahi, demi Allah, kami ahli fatwa tak ada pun buka apa-apa buku Dajjal ataupun WHO waktu kami buat fatwa, tak ada. Yang kita buka Al-Quran, hadis, kitab-kitab para ulama. Yang tu yang kita tengok dan kita dengar nasihat daripada pakar perubatan kan. Cuma kelemahan tu adalah macam booster dan apa ni, ada yang kata membawa lebih kesan dia lebih besar dan sebagainya. Yang tu memang kena kajian, kena penelitian rapi balik, kerana kita semua manusia kan. Yang tu kena penelitian. Tapi sebelum nak tuduh apa-apa, kita kena sedar yang kita akan bertanggungjawab di hadapan Allah atas apa yang kita tuduh, atas apa yang kita sebut, atas apa yang kita tulis. Berhati-hatilah, takut-takut nanti susah di kemudian hari. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Saf, menurut majoriti ulama, rapat itu sunat. Maki orang haram. Jangan kerana nak buat benda sunat duk tala benda haram, bahaya kan. Benda haram kita buat sebab nak dapat benda sunat, tak kepelik. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Saya berhenti di sini dulu. Kalau ada terkasar bahasa tersilap kata, sebenarnya kuliah kita ni dianjurkan juga oleh Global Ihsan. Saya nak ucapkan terima kasih banyak jugalah pada Global Ihsan, dan dia orang tengok melalui Zoom. Sebab tu kuliah kita ni pukul 8. Kenapa lambat Ustaz pukul 8? Pukul 8 sebab nak bagi kawan-kawan di seluruh negara masuk dalam Zoom dulu, Zoom yang online tu. Jadi dia orang pun tengok dekat Zoom. Sebelum ni saya di negeri yang tak boleh nak berceramah di masjid, jadi saya buat kuliah Zoom. Sekarang ni tak larat dah nak berceramah di masjid. Banyak orang duk mesej ni, saya kena susun betul-betul jadual. Banyak masjid duk panggil. Jadi saya kata okey, saya ambil hari Isnin untuk kuliah secara hybrid lah. Di masjid pun ada, di Zoom pun ada. So kita ucapkan terima kasih banyak. Di Facebook pun ada. Kita ucapkan terima kasih banyak pada yang hadir di Zoom dan juga di Facebook. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berkati kehidupan kita semua, insya-Allah. Ada juga yang hadir sebab nak maki saya pun ada juga. Ada juga, tak ada kerja dia maki saya. Tak apalah, no problem lah kan. Maki saya makan sedap lagi, no problem. Wallahu alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.